Gold bar 1 kilo ni harganya sekitar RM181,600 pada 9 tahun yang lepas. Pada waktu itu, harga emas hanyalah sekitar RM187 untuk 1 gram. Hari ini, gold bar 1 kilo ini berharga sekitar RM705,700. Jika anda simpan RM181,600 dalam ASB, tabung haji atau KWSP selama 9 tahun, adakah anda akan dapat pertambahan simpanan sebanyak ini? Apa yang kita boleh simpulkan daripada kenaikan harga gold bar 1 kilogram ini? Pertama, gold bar 1 kilogram ini masih kekal sebagai 1 kilogram walaupun telah disimpan selama 9 tahun. Tetapi nilai RM181,600 9 tahun lepas sudah tidak sama lagi pada hari ini. Dengan RM181,600 pada hari ini, anda hanya mampu membeli sekitar 252 gram emas sahaja. Kedua, nilai simpanan emas naik berganda sehingga 284% sejak 9 tahun yang lepas. Ini bermakna mata wang kita juga sudah turun nilainya 284%. Ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian daripada simpanan anda dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Nak saya bantu mulakan tabungan emas? Anda boleh isi borang sign up di profil saya. Saya akan bimbing anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.